Khwarizmi bin Muhammad Syukri. Saya 12 tahun, darjah 6. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Teluk Menegun. Nama saya Anushri, anak perempuan Kalidas. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di SK Teluk Menegun. Di sekolah ni ada beberapa achievement yang saya pernah dapat seperti kancil sains, saya pernah menyertai kangaroo mat dan lain-lain, seperti banyak juga yang boleh membuat saya lebih yakin untuk membuat aktiviti yang lain. Saya pernah dapat anugerah terbaik kecemerlangan di sekolah dan pernah menyertai semua pertandingan lah, seperti Young Artist Competition, selain itu MJ Time, Kancil Sains, Kangaroo Mat, semua. So antara semua yang awak pernah join tu kan, apa yang paling awak bangga? Paling saya bangga, maupun di luar ataupun di dalam, adalah memanah saya. Memanah? So dekat memanah awak ada masuk pertandingan dalam sekolah ke atau sudah sampai di dunia? Ada sampai antarabangsa. Pernah tak awak johan? Pernah. Peringkat apa? Pernah johan peringkat daerah. Dia Young Artist Competition lah. Young Artist Competition. Young Artist Competition. Okey. Boleh tak awak terangkan sikit apakah Young Artist Competition awak tanya? Dia macam pertandingan mewarna. Pertandingan mewarna dan melukis lah. Saya pernah dapat juara dalam pertandingan itu. Saya berusaha untuk mendapat juara lah. Maksudnya saya berlatih hari-hari, macam 1 hari 2 jam macam. Okey, so memang awak memang minat lah dalam bidang kreatif, betul? Betul, saya berminat untuk mewarna, melukis. Saya rasa terharu tentang maklumat ini kerana saya boleh berkongsi dengan saya punya achievement saya untuk membuat orang lain di luar sana berasa mereka boleh juga. Saya bangga juga sebab saya bukan sehebat macam orang lain, tapi saya terpilih. Sebenarnya saya sangat-sangat bangga dan gembira. Akademik saya belajar rajin-rajin, markah saya bagus kan. Sebab saya nak balas jasa ibu bapa saya yang dah berkorban banyak untuk saya. Okey, so boleh tak abang tanya berapa A yang awak pernah dapat? Ujian akhir tahun ni, markah belum habis lagi. Tetapi paling banyak saya pernah dapat A 4 lah, 4 atau 5. 4 atau 5 A lah. Dalam banyak-banyak subjek tu, apa subjek yang awak rasa paling awak memang percaya yang awak boleh score? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris lah, so okey. So awak cakap awak boleh awak boleh score bahasa Inggeris kan? Kenapa awak rasa awak boleh score bahasa Inggeris? Kerana sejak kecil lagi saya sudah biasa dengan video-video dan bersimbang dalam bahasa Inggeris. Jadi bila saya dah masuk ke zaman persekolahan, bahasa Inggeris itu hanyalah subjek yang saya boleh bertenang sikit sebab saya tahu saya boleh skor. Kalau dari segi akademik, saya pandai juga. Saya dapat markah yang tinggi, 5 atau 6 A. 5 atau 6 A. Okey, antara semua subjek yang awak dapat A tu, subjek apa yang awak rasa macam memang saya boleh skor? BM. BM? Sebab apa awak rasa awak suka subjek BM? Kenapa awak rasa awak boleh skor BM? Bagi saya BM senang je kalau kita hari-hari buat latihan, baca buku. Apa antara tips yang awak selalu buat untuk awak skor subjek yang awak suka? Kadang-kala dalam subjek yang kita tak suka, kita fikir remeh tentang pelajaran tu. Jadi kita tak belajar dengan betul-betul. Tapi saya tukar mindset saya dengan seperti subjek matematik dan sains, membuat jika saya belajar rajin-rajin, saya akan membanggakan ibu bapa saya satu, merewardkan diri saya pun satu. Jadi saya dapat win and win situation. Jadi bila saya belajar rajin-rajin tu, saya dapat markah bagus. Lepas tu bila dapat markah bagus, saya boleh dapat reward yang saya dah sediakan. Bacalah buku hari-hari, baca karangan 1 atau 2 karangan setiap hari. Cuba buat karangan sendiri dekat rumah. Bagi saya dia punya cerita tu seronok dan ada gambar sekali.
So berminatlah untuk nak baca buku. Parents saya, dia tidaklah meletakkan harapan yang banyak sangat kepada saya kerana saya jenis yang boleh berdikari dan boleh bertanggungjawab. Jadi bila saya telah membuktikan saya boleh dengan pembelajaran pada diri sendiri, parents saya amat berbanggalah kerana mereka tidak perlu penat-penat menyuruh-nyuruh saya. Jadi saya berasa bangga, mereka pun berasa bangga. Diorang rasa bangga juga. Diorang rasa benda tu saya boleh buat dan macam kalau sains, matematik, diorang terkejut lah. Sebab sains dengan matematik susah bagi saya. Bila saya dapat markah yang tinggi, diorang terkejut juga. Okay, so kalau bila awak dapat result yang bagus itu, diorang ada bagi apa-apa awards tak? Diorang bawa saya pergi jalan-jalan ke ataupun diorang puji saya dan membeli barang-barang yang keperluan saya. Bergantung pada keadaan, jika waktu itu, waktu telah waktu yang memang sesuai untuk bermain seperti waktu petang, memang kena keluarkan peluh, saya bermain sungguh-sungguh untuk mengeluarkan tosi-tosi yang tidak bagus. Dan bila waktu malam tu, setelah saya dah rasa segar dan boleh untuk study malam, saya study sungguh-sungguh dan betul-betul agar saya punya markah tidak drop walaupun saya main. Bagi saya ingin menjadi seorang bahagian medical ataupun doktor lah. Kerana keluarga saya, dia banyak tentang medical dan doktor. Jadi bila saya masuk di dalam bidang medical tu, saya tidak mempunyai terlalu banyak masalah kerana ibu bapa saya telah menghadapi masalah tersebut dan boleh guide dan membantu saya dalam jalan yang lebih baik daripada mereka. Cita-cita saya adalah menjadi seorang cikgu. Sebab apa saya nak jadi cikgu? Sebab saya suka mengajar. Sebagai contoh, dekat rumah saya ajar adik saya. So saya memang suka untuk mengajar. Bagi saya, cara membuat saya lebih semangat dan rajin adalah seperti yang saya cerita tadi. Saya merewardkan diri saya, tetapi ada juga cara lain dengan menjumpa rakan-rakan, dapat berkongsi kita punya perasaan. Jadi itu dapat melegakan dan membolehkan kita rasa selesa nak bercakap dan pembelajaran kita pun tidak akan terganggu dengan masalah. Korang jangan give up. Kalau macam mana pun korang don't give up lah for anything. It's okay if you get a mark low ke apa ke, just go more to the next achievement lah. Nak ucapkan selamat Hari Kanak-Kanak Sedunia.